mengucapkan setinggi-tinggi junjung kasih ke atas perkenan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin, iaitu Tuanku Raja Muda Kedah, kerana sudi mencemar Duli merasmikan program. Tentunya kesudian hadir ke bawah Duli Tuanku menghantar isyarat yang kuat, suatu bentuk sokongan padu institusi istana terhadap usaha membenteras ancaman dadah demi kesejahteraan rakyat. Kita turun dalam program bentuk hari ini bagi tujuan untuk menggerakkan pendidikan pencegahan serta rawatan. Kita punya present atau kehadiran 108 pejabat AADK daerah seluruh negara dan kita ada 30 puspen di seluruh negara. Kita telah menggubal Akta Penagih dan Penyalahguna Dadah dan Bahan Rawatan dan Pemulihan 1983, di mana kita tekankan pemulihan dan rawatan berbanding hukuman dengan membawa semangat penagih dadah adalah individu yang perlu dirawat, bukan dihukum. Jadi dengan penganjuran program jelajah aspirasi bebas dadah, ini merupakan program turun padang berskala besar yang kita gerakkan di seluruh negara bagi menjayakan program Kampung Angkat Bebas Dadah dengan menggembeling seluruh penglibatan masyarakat di semua peringkat, terutama di peringkat akar umbi. Program ini mendukung strategi serampang dua mata. Kita nak sebar luaskan kempen kesedaran tentang bahaya dadah yang kesannya nanti masyarakat tidak turut terjebak. Saya juga percaya program ini akan memberikan impak atau kesan yang kuat, terutama kepada masyarakat setempat dan masyarakat sekitar.